recording. Okey, macam mana nak run live TV? Mudah je. Tekan quick setting. Kemudian tekan live TV. Kemudian kalau kuliah, terus tekan play je. Okey, kemudian tunggu, dia akan pergi terus ke meja kuliah lah. Kalau nak pergi mimbar, kalau letak tangan dekat nombor 1 ni, dia ada tulis tu 01 mimbar. Tekan nombor pun boleh. Tekan 1, dia terus pergi ke mimbar lah. Kalau pergi 3, dia pergi ke meja solat. Ni kedudukan solat. Dan 4, kita ada buat satu lagi majlis. Ini kalau pengurusi masjid ke apa semua dah berucap depan ni, kita bagi ruang lah, dia boleh bercakap. Sini muka dia pun dia boleh nampak lagi. So ni kita majlis. So sekarang kita ada kedudukan di mimbar. 1. Nombor 2, kedudukan kuliah. Okey. 3, solat. Kemudian 4 sekali majlis. Okey, kalau nak tukar nama, katakanlah kuliah, kita ada kuliah, nak tukar nama ustaz, mudah je. Tekan dekat teks nama ustaz ni, tekan dekat teks nama ustaz. Kemudian tukar terus je nama ustaz dengan keterangan kitab apa dia ajar, tekan simpan. Nanti dia akan tukar terus dekat sini. Mudah je. Kalau slide, nak tambah slide, contoh katakanlah kita nak tambah slide ni kan, sekarang ni satu je. Kita nak tambah lagi slide. Tekan dekat slide tu sendiri. Dan kita boleh buat slide auto. Kalau banyak slide, kita tekan plus. Nanti kita boleh tambah slide-slide lain pun boleh. Kalau ada slide lagi nak masuk kan, katakanlah nak ambil slide apa. Contohlah letak slide kaki macam ni. Lurus kasar dia akan keluar slide ni, dia akan berjalan sendiri nanti. Interval dia 10 saat, dia berjalan sendiri dekat skrin. Pun boleh. Multiple slide dia panggil. Pun boleh. Kalau tak nak ni contoh, kita buang dulu lah. Nanti kalau ada contoh-contoh lain macam QR code ke apa semua kan, boleh masukkan slide. Nanti slide ni automatik bergerak ni dekat sini. Kalau ada 5 slide dia akan bergerak sendiri. Okey. Lepas tu kita ada satu lagi setting sini, enable beep. Enable beep ni maksud dia kalau waktu kuliah tu, masuk waktu, nanti sistem dia akan bunyikan beep. Beep, beep, beep dekat TV tu. Kegunaan dia untuk ni lah, untuk bagi tahu dekat apa ustaz kat situ kata dah masuk waktu ni, beri laluan azan. Live TV masih lagi berjalan. Dia bunyi beep je. Kalau kita buat macam ni, enable azan timer, live TV automatik potong. Dia akan masuk yang azan timer yang merah tu dengan ikamah timer yang hijau tu. Kalau macam ni, jenis memang potong terus kuliah tu. Kalau macam ni, kita benarkan dia sambung kuliah, nanti kita stop manual lah, tekan button merah ni untuk stopkan kuliah tu. So dia macam tu. Dia ada 2 mode. Ada setengah masjid tu dibenarkan ustaz ajak, kita kata enable beep lah. Yang ni kita simpan. Ni default kamera, kita bagi ke kuliah macam tu. Okey, lagi satu. Dekat sini, kita kalau masa kuliah macam ni, nak bagi hilang kanan ni kan, pun boleh. Tekan ni, 8.40 ni waktu isyak. Toggle live TV control. Tekan dia ni, dia full screen. Nampak? Dia lagi cantik lah. Kalau dia kata, nampak? Tekan 8.40, dia nampak balik nama ustaz. Ada setengah dia orang nak maintain. Ada setengah tu dia orang ustaz yang mengajar tiap-tiap hari tu, dia orang dah tahu dah ustaz tu. Kalau ustaz import, mungkin dia akan paparkan ni. Kalau ustaz yang memang tiap-tiap minggu mengajar, dia akan buang ni. So dekat skrin tu muka ustaz tu penuh. Nanti dekat Facebook, dia orang akan publish macam ni ya. Skrin sama, skrin macam ni. Penuh. So boleh buat skrin penuh macam tu boleh, ataupun macam ni pun boleh. So dia banyak option dia lah. Klik dekat nama ustaz untuk set nama ustaz. Klik dekat slide ni untuk set slide dia tambah, ataupun nak tambah macam-macam lagi lah. Nak bagi enable setting semua tu dekat sini ya. Okey, so macam tu je. So dah habis kuliah, tekan ni stop. So dia akan back to normal. Macam tu je. Okey. Boleh? Macam tu je. Okey, saya stop.